Jom kita selami satu kisah yang sangat menyentuh hati, kisah tentang harapan, realiti dan bagaimana kegembiraan tu kadang-kadang boleh ditemui di tempat yang kita langsung tak duga. Pernah tak anda rasa macam dah harapkan sangat satu benda ni, tapi yang dapat tu lain pula? Itulah persoalan utama dalam cerita kita hari ni yang dilalui oleh seorang budak lelaki. Okey, kisah kita ni bermula dengan impian seorang budak lelaki. Kenalkan, ini Zaid. Umur dia 7 tahun. Dia tinggal dengan mak ayah dia, Imran dan Khadijah, dalam sebuah rumah yang, penuh dengan kasih sayang. Dan tak lama lagi, keluarga kecil ni akan dapat ahli baru. Zaid pula bukan main teruja lagi. Dan harapan Zaid ni, memang jelas sangat. Dia cakap, Zaid harap dapat adik lelaki. Nanti bolehlah kita main bola sama-sama, bina istana pasir. Nampak tak? Dia bukan nak adik je, dia nak kawan sepermainan. Tapi, macam yang selalu jadi dalam hidup ni, kan? Apa yang kita rancang, apa yang kita harapkan, tak semestinya sama dengan realiti. Dan impian Zaid ni bakal diuji. Jadi, bila sampai masanya, berita yang Zaid dapat tu lain sangat dari apa yang dia bayangkan. Dia dapat adik perempuan, nama dia Sumayyah. Terus, rasa teruja dia tu bertukar jadi keliru. Adik perempuan? Nak buat apa dengan dia? Agaknya itulah yang dia fikir. Kat sinilah kita nampak betapa bezanya apa yang Zaid impikan dengan apa yang dia dapat. Dia bayangkan boleh main bola, boleh bina istana pasir, tapi realitinya, dia dapat seorang bayi kecil yang asyik tidur dan menangis je. Memang tak boleh nak buat kawan main pun. Jadi kekecewaan dia tu makin terasalah. Tapi kan, dalam kekecewaan Zaid itu, satu benda berlaku. Satu detik yang sangat simple, tapi detik itulah yang mengubah pandangan dia tentang segala-galanya. Cuba kita bayangkan, satu petang, ayah Zaid, Imran, balik kerja. Muka dia nampak penat sangat, lesu. Yelah, seharian kerja kan. Dia duduk je atas sofa, urut-urut kepala, satu rumah rasa sunyi je masa tu. Dan dalam keadaan yang senyap dan penat tu lah, tiba-tiba Sumayyah terjaga dari buaian dia. Tapi dia tak menangis pun. Mata dia terus cari ayah dia. Dan bila je mata mereka bertentang, Sumayyah hadiahkan satu senyuman. Senyuman yang paling manis sekali. Nampak tak perubahan tu? Ayah dia yang tadinya penat sangat, tiba-tiba dengan hanya satu senyuman kecil dari Sumayyah, semua rasa letih tu hilang macam tu je. Terus digantikan dengan rasa gembira, rasa lega. Inilah dia, kuasa sebuah senyuman, kan? Dan momen inilah yang sebenarnya membuka satu hikmah yang sangat besar dalam kisah ni. Ayah dia, Imran, nampak Zaid tengah perhatikan semua tu. Jadi dia pun panggil Zaid dan jelaskan. Bila ayah tengok senyuman dia, semua penat ayah hilang. Sumayyah ni, dia penghibur hati ayah. Rupa-rupanya Sumayyah ada peranan istimewa dia sendiri. Satu peranan yang Zaid tak pernah terfikir pun. Sebenarnya kan, apa yang ayah dirasa tu ada kaitan dengan satu ajaran yang sangat indah. Ada satu gelaran mulia untuk anak-anak perempuan, iaitu Al-Mu'nisat Al-Ghaliyat. Maksudnya, penghibur yang sangat berharga. Bila Zaid dengar ni, barulah dia dapat perspektif baru tentang nilai sebenar adik dia tu. Dan akhirnya, barulah Zaid faham. Sumayyah ni mungkin bukan kawan untuk dia main bola, tapi dia adalah satu hadiah yang jauh lebih istimewa. Dia yang bawa rasa tenang, rasa gembira dalam keluarga. Zaid pun mula hargai adik dia, bukan sebab apa yang diharapkan, tapi sebab siapa diri Sumayyah yang sebenarnya. Kisah Sumayyah ni ajar kita satu benda penting kan? Kadang-kadang hadiah paling hebat dalam hidup ni datang dalam bentuk yang kita langsung tak sangka. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Dalam hidup anda sendiri, siapa atau apa Sumayyah anda? Kat mana anda jumpa ketenangan? Dekat tempat-tempat yang tak dijangka? Cuba fikir-fikirkan.